Walaupun dia tak semayang tapi dia baik. Walaupun dia tak tutup aurat tapi dia baik kot. Janganlah menghukum seseorang tu walaupun dia pakai seksi tapi dia baik. Ni nak beritahu dunia bukan tempat untuk orang baik. Dunia tempat untuk orang patuh. Kalau nak ikut baik, orang kafir baik. Lagi baik pada orang Islam pun berlemak. Lagi pemurah daripada orang Islam pun berlemak. Lagi menderma kepada orang miskin lagi berlemak daripada orang Islam. Tapi dunia ni bukan tentang baik, tentang patuh. Jadi kepada segelintir masyarakat yang tak berapa nak cerdik, yang kata tak apa, dia tak, walaupun dia tak tutup aurat tapi dia baik. Dunia ni bukan tentang siapa baik, tapi tentang siapa patuh. Kalau nak ikut baik, Abu Talib lagi baik. Pelihara Nabi. Umur 8 tahun sampai lah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi tetap tempat dalam neraka. Sebab apa? Sebab bukan tentang baik, tentang patuh. Kerana dia tak beriman, kerana dia tak patuh, maka tempat dia bukan dalam syurga. Berhentilah bercakap benda yang tak tahu. Bukan tentang baik, tentang patuh. Baik tu bukan alasan untuk dia nak buat benda yang Allah Ta'ala tak bagi. Baik tu bukan alasan untuk dia nak tayang aurat tunjuk dekat orang di media sosial. Baik tu bukan alasan untuk dia berpakaian seksi. Dan segelintir masyarakat yang menghujat tak apa, yang penting dia baik. Bukan baik. Dunia bukan tentang baik, tentang patuh. Cerdik ke tak cerdik?